Assalamualaikum, Jaza. Aku patut kena. Hai, Assalamualaikum. Saya dan Kak Suara ni kita nak tengok yang macam tadi kita kena tengok yang baby tu kan serem sangat. Sekarang kita nak tengok yang I Am Monkey dari K-pop. Nak tu beg ni awak lagi simpan lalu kau. Okeylah guys. So, tanpa buang masa, jom let's go. Jangan lupa like, subscribe. Saya kena mandi dulu. Masuk kalau ke sana. Welcome back to my YouTube channel Game on VR. Jadi untuk video hari ini mereka sambung masuk ke dalam dunia I Am a Monkey. Yang nampak makin memunyai betul pula. So sekarang ni wahai Encik Gajah. Pot. Jangan empuk saya dengan belai awak ya. Panjang pula tu. Gak ada senyum ya gajah ya. Memang gajah ni memang sabar. Kan game kan? Relax. Game dari VR kan? Amboi, senyum saja. Take a photo of Oh, dia Medina. Dia lagi ingin membaca dekat komen korang. Kunci. Sekejap. Korang nampak tak apa yang menampak tu? Ada kunci. Boleh ambil tak? Sekejap Kenapa dia orang duduk di tepi ni? Dekat-dekat jap. Jangan tarik weh, jangan tarik. Nak kunci. Seriously? Tak boleh. Dia mana boleh bagi weh. Kena settlekan dia punya mission dulu. Kunci. Oh, tak bagi pula. Dia kata kalau nak kunci ni kena settle dulu dia punya quest geng. Okey lah. Tak mesti Itulah mesti bila baca balik komen korang menjijikan. ya, untuk video yang sebelum ni. Ramai yang cakap bang sambung main. Lepas tu ada yang bagi idea completekan mission dengan gajah ni. Lepas tu turun jaga monyet kecil tu. Ada yang cakap monyet kecil tu sebenarnya anak Iman. Betul ke? Tapi kejap. Ya. Dulu Okay. dia suruh Iman tangkap gambar visitor je. Kau Kejap, macam tu, gambar weh. visitor. Weh, ini sia isap vibe lagi. Kejap. Okey, satu dah settle. So, dah settle. Ya, dia monyok tu. Nak ikan dah, makan ikan. Nah. Makan. Tama sedih-sedih. Cak. Mati nangis saya nanti. Oh, jangan. Allah, jangan nangis. Suami Takut ku. dengan Iman ke? Tak marah. Weh, patutlah. Kurang gasam betul. Kau tengok tu. Itu Itu makan makan dia. Ada tak Jangan ada? sedih jangan sedih. Tak ada dah. Tuah betul perempuan ni. Sekejap. Iman nak pergi balik dekat gajah tadi untuk bagi gambar ni. Reversal. They were snapping us. Now we got them. Okay nah. Ambil. Okey. Faham? Habis ni untuk apa? Wih. Botol. Betul. Okey. Siapa yang pernah main Stolen bottle back to visitor. Make it look like a tu? gift. Hand the I Am bottle Monkey. a visitor, right? pernah ada. Merasa mission Sama lah. adalah Aku susah pernah main. payah pun sekejap. Iman nak bagi makanan. Bukan. Iman nak ambil ni. Iman nak ambil ni boleh tak? Oh nak ambil kumbang ni nak bagi dekat anak Iman tu. Iman tak sure lah yang tu anak Iman ke kawan Iman. Ada tak yang mengacau dekat sini? Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Aku gelasah sekejap ni Kang. Jangan kacau ni member Iman ya. Makan. Yang ini orang tu cakap bagi botol ni dekat orang ni. Nak tak? Yalah guys. Nak bagi shaver? Boleh lah nah. Nah, ambil. Botol. Ui. Kau kan? Mari sini, tangan kau. Mari sini. Wih. Aku potong kau punya kening ni. Mari sini, aku cukur kening kau. Mari sini. Seronok sangat kan? Ini makan dia. Dah lah kening bersambung. Nah. Depan ni confirm takkan ada lelaki nak Oi. Ini apa torture ni? Sekejap. Kurang asam betul diorang ni semua. Kau memang nak kena ke? Ini dengan tunjuk botol lagi. Tu
makan Nasi je. hitam tu minta lagi Buntutlah, itulah, inilah. Yang bukan-bukan. Dah bagi dah botol tadi dekat visitor tadi. You really think it is movie magic? Kakak, ada lagi ni. Yes or no? Oh, ini najis kau ke gajah? Let's start some trouble. Throw poop at the guest. Throw poop at the visitor. Tak, yang pertama sekali, ini najis apa? Ini najis apa sekarang ni? Sekejap. Najis apa pula ni? Apa benda ni? Najis engkau ke? Takkanlah aku nak pegang najis kau ni gajah. Cubalah fikir sikit. Kau ni gegah pula aku. Dia pergi bau. Dia kau pergi bau tu kenapa weh? Aduh, Tenggelam aku nak. apalah. Woi. Dia buat. Woi, asal tak jadi? Ni tumbuk dia kot. Mana senjata? Tu makan je. Mana pup tadi? Sebab engkau lah aku dah tak nampak pup dekat mana. Ha ni pup. Orang macam kau ni patut baling najis dekat kau. Kau tahu tak? Tak respect betul. Kau balik dari Mana ada kayu orang yang datang tersenang sikit. zoo masuk dalam sangka ni. Inilah manusia. Dah, ambil. Busuk. Badan muka kau bagi kaki dekat aku ya? Ha? Kau bagi kaki dekat aku ya? Oi. Apa tu jadi macam tu? Kelakar gila lah video ni kali ni. Lagi. Punggung dah besar. Muat ke masuk tu? Kan kau yang jadi monyet jadi. Sekejap ya, nak pergi dekat ni dulu gajah ni. Okey, settle dah. Aku dah bagi dah. Najis dekat visitor macam yang kau suruh. So, next mission apa dia? You are planning master now. Find someone with food. Okay, still some fries. Yelah, bila kau cakap pasal makanan, aku sebenarnya tak makan lagi ni. Sebab nak settlekan kau punya mission ni lah gajah. Kejap, aku nak cari makanan. Dia kata fries je. Fries. Kau jangan masuk. Aku nak beg ni. Kau jangan masuk. Apa pasal ramai jangan masuk ni? Tak nak. Iman kena. Yelah sebab kau officer dah tu. pukul dia orang tadi. Bukan. Polis tu select geng. Dia memihak kepada manusia. Memang lah. Sebab kau yang dah pukul dia. Oh, apa ni? Oh, Jejak. Kena ini tak dekat ni mata aku. dekat ni. Dekat mulut. Kurang asam betul engkau. Kalau aku boleh tembak engkau. Dah ada baling fries tadi dekat Iman. Ni ada fries. Wait. Kau kan? Memang tak What benar tak jadi dia apa rasa pun tu. dekat manusia tu. Memang tak benar. Wait. Kau jangan buat dia. Memang tak guna nak masuk tu. Manusia tu kurang ajar monyet. Kau mesti kapak ni. Mesti kapak ni. Ambil dah kapak tu cepat. Semua suka tunjuk buntut Siapa yang lagi monyet sekarang? Kenapa dia orang lagi nampak monyet daripada Iman? Dia orang tunjuk buntut. Thank you bang. Saya memerlukan benda ni. Mana tadi manusia tadi? Ada 2 orang bully tadi ya. Bukan mati dah Tengok boleh. polis ni. Dia kalau ada guard dekat sini bukan polis ada guard. Boleh ni tak? Potong tangan. Potong tangan. Ni, buntut kau potong sekali. Ni buntut sangat. Macam sini. Tu makan dia. Kau nak lagi? Nak lagi? Tak apa, officer tak nampak kan? Kau jangan macam-macam Fries. Nak fries, bang. Lepas tu tunjuk buntut. Asam betul. Kau tunggu. Nak gajah? Fries. Tapi kau ingatkan aku ambil Kau, fries dia ni ada untuk aku. berapa Rupa-rupanya untuk kau ya. Aku nak makan juga ni. Lapar. Kau tak lapar? Dah lah bentar. Amboi. Finally, some tasty Finally, content. dah. Good stuff untuk kau lah. Aku ni sekarang lapar. Ui, burger. Dapat burger guys. Keren. Sedap lah burger tu. Nak makan dah nak makan. Sedapnya burger ni. Tapi kau suruh bagi visitor. Buat apa nak bagi visitor? Diorang bukannya bersyukur pun. Betul juga Dah lah masuk cakap macam kawan aku. Iman tu. Lepas tu ada hati pula nak bagi visitor. Nak ambil lah bang. Tadi abang bagi fries kan? Yang ini saya bagi burger pula dekat abang.
Siapa yang balik makanan tadi? Mesnya aku nak... Tu makan dia. Kau ni memang nak kena lah manusia. Kau ni memang nak kena lah. Kejap. Belakang kau tu nanti ada orang yang balik masuk Pulang balik. balik, Kau mes ni turun sikit. Kau mes sini. Kalau Weh, what? Aduh. Weh, pakcik tadi masuk balik lah, geng. Come back when you finish. Feed the burger to visitor. Wait, what? Aku dah bagi dah burger dekat visitor tadi. buka lah. Holy. Aku nak bagi sekecil ni makan jap. Tak pasal-pasal pula Iman yang kena. Aduh lah. Nah, kecil. Ada kumbang hijau. Kumbang. Sedap. Sedap. Okey lah, ada Sulaiman. Iman kongsi burger Ada dengan visitor. ke? Ya, nak ambil lah. Ada ke? Nak ambil ni. Kau nak tak? Makan. Lepas tu tunjuk kaki. Aku ambil selipar aku ni. Dia masuk. Nyuruh. Settle. Officer dia tak boleh masuk dalam ni kan? Weh, kau jangan kacau lah kawan aku tu. Weh, dia pukul. Tak guna punya officer. Batu. Jangan tiru. Tak kena pula. Geram je lah Iman. Kan game je. Kejap. Nak tengok Jat Gajah ni suruh buat apa. Feed the burger, come back when you are finished your current mission. Nekanlah feed the burger to a visitor. Iman rasa dah bagi dah burger tu dekat visitor tu. Apa lagi salah Iman? Nak burger? Okey. Ya, Dekat visitor, Iman geram lah tengok dia duk kacau Iman punya kawan tu, geng. Kau tunggu je, Iman tengah nak buat mission ni. Masalahnya dah bagi dah burger dekat visitor tadi. Habis tu nak kena buat apa sekarang ni? Jap, Iman kongsi dekat sini. Bang nak? Abang? Makan. Kena paksa makan burger kau ni. Geram pula Iman lah. sibuk je aku nak tengok ni. Oh, makan tak dia kuat kan dah tu. mendapat dah. Geng. Nak masuk lagi. Aku rasa Kau pun sama je. kelakar sangat. Kau pun sama je. Tu makan dia. Masuk Sakit dia tu. untuk dekat orang. Apa Kalau aku lah punya kena adab ni? nanti Masuk macam rumah mana? saya kenalah beradab sikit. Walaupun saya ni monyet. Saya yang monyet, yang binatang ni pun lagi beradab daripada manusia. Okey. Ni. Ni apa ni? Throw a rock at a visitor. Who's teasing you? Of course. Tadi pun aku dah buat dah sebenarnya. Mana batu? Oh, ini batu besar sikit. Ini kalau paling bocor kepala ni. Mana? Yang ini ke? Wait, what? Tu makan dia. Makan dia. Tak janjikan kat belakang Batu bersama. sebesar-besar gajah macam member aku ni lah. Penatnya lah. That he will think twice before teasing again. Of course. Dah kena baling batu besar macam tu. Lalat. Okay, things are about to get weird. Toss a fly in someone's mouth. What? Nak bagi benda ni dekat manusia Ni abang. Bang, nak makan ni ah? Nah. Kau makan. Kau makan lalat tu. Kau makan. Sedap. Dia muntah padan muka. Kau kacau lagi kawan aku. Abang mesti miss berkali kan. Iman miss. What a shot. Let's go lah man. What a shot. Okay. Gajah, settle dah mission tadi. He will not stay quiet now. That was great voice acting. Of course. Of freaking course. Okay, so now what? Cream. Ada whipped cream. Spray cream on a visitor face. Kejap. Sebelum aku nak spray dekat manusia, kat muka manusia, biar aku makan. Okay. Hilang man. Sedap kau. Misi kau tu nanti Sedap. terlepas. Geram betul lah. Iman sabar je. Lagi Iman settlekan dengan ni. Yang ni ada medkit. Nah. Spray dekat muka dia. Tapi tak jadi apa-apa pun. Dia punya putih dia macam tak kena. Megah mak mata dia. Megah dua mata dia. Ya Allah. Nah. Megah habis mata dia. Aku pergi mandi. Officer tak marah kan? Dah, kau tak payah. Aku pegang tangan kau sekarang ni. Kau duduk sini dan diam. Mari sini. Kau jadi putih dah kau. Jadilah putih. Mari sini. Kau jadi jin tanah dah aku tengok. Jadi hantu dah. Habis putih. Badan muka kau. Wih. Sekarang aku
Kerana aku tak nak pasal Roblox. Geramnya. Lah Iman. Tunggu jap nanti Iman tolong kawan Iman tu sabar. Ya. Kadang-kadang gajah ni dia bagi barang yang power ke Iman. Okay, now here's the dessert. What? Yes. Ini aku nak ni. I miss the big game but time for a home run. Hit the visitor with a bat. Of course. Oh, lari korang. Aku ada bat terus lari korang. Lari. Nasib baik ada officer depan ni. Kalau tak ada memang kau kena smash dah dengan aku. Bagilah officer. Sekejap Iman nak tengok je. Kalau ada orang cuba nak masuk. Oh, lapar ke? Sekejap. Hari ni kayu baseball ni. Officer kat sana kan? Okay. What? Salah. Sekejap. Officer. Tu makan dia. Apa yang kau lambai-lambai? Mari sini. Dah besar gajah pun isap putin susu. Lari. No, Iman kena pukul dengan officer tadi. Tidak, Iman langsung tak perasan dia masuk dekat sebelah sana, geng. Yang kena tengok I ni. thought they would finally... Ini apa? Okay. Ni nak kena bagi ikan pula ke? Okay. Slap a Selalu. visitor with a fish. Eh. Seriously, tadi mana pukul visitor pakai kayu baseball tau. Okay. Pukul pakai ikan mana sakit? Sakit ke? Oi! Kau kurasam kau baling ni kat aku ya. Sekejap, Iman nak pukul ni jap. Pakai ikan Okey. Pukul pakai ikan. Macam tu kot Iman rasa. Alamak. Officer masuk. Gerak. Mana officer tu? Officer tu jahat geng. Dia tak dapat Iman. Dia pukul kawan Iman tu. Ya Allah. Okay, now punch a photographer-nya the cage. Oh, orang yang suka tak gambar tu kita pukul dia. Faham? Tapi kejap gajah Sebenarnya aku penat nak layan kau punya mission ni. Kau tahu tak? Sebab setiap kali kalau aku nak buat mission ni, mesti aku risikokan diri aku. Aku kena pukul balik. Sama ada aku kena pukul dengan visitor, aku kena pukul dengan officer. Aku rasa elok kalau aku rehat dulu ya. Engkau dah lah duduk saja je. Aku yang kena buat semua. Kawan aku yang kena kacau. Engkau tu besar gajah. Mana ada orang berani nak cari pasal dengan kau? Aku ni monyet berbulu. Kecil je. Kawan aku tu lagi kecil. Sebab tu dia orang berani. Sampai si ada masuk dalam sangka aku lagi. Nangis pula dah. Okay lagi Iman rasa setakat dia dulu untuk video kali ni. Kalau korang nak tengok lagi Iman sambung main game I Am a Monkey, korang boleh komen dekat bawah. Dan komen sama apa lagi yang korang nak Iman buat dalam game ni. Sebab yang ni memang bebas. Macam-macam boleh buat. Ada pelbagai jenis senjata, barang Iman boleh pakai lah dalam game ni geng. So kalau korang nak tengok lagi, please make sure like, komen, subscribe sama. Bagi yang tak subscribe juga. Okay lah. So, dah nak habis ni. Okay. So, bye-bye. Sekejap, tengok ni. Video orang Assalamualaikum. Gamers VR. Bye-bye semua. Ciao. Tengok petang. Okay lah. So, terima kasih tengok channel kita kali ni. Kalau suka tak, kalau suka jangan like, subscribe, komen, share, dan bye-bye. Cepat lah. Lambat.